Assalamualaikum, 25 Disember 2025. Okey, mana yang beragama Kristian, ho 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 ho, Merry Christmas to you. Dan yang mana yang bercuti, hati-hati di jalan raya teman-teman. Dan jangan lupa 31 hari bulan jam 9 malam live tutup buku untuk setahun. Okey, Mr. Ura akan buat live 31 Disember 2025. Okey, kita cerita sedikit tentang setan Yahoo yang sedang gian sangat nak berperang dengan Iran. Tengah gian sangat. Meeting dah buat dengan dia punya ahli jawatan kuasa. Meeting dah buat. Ini sama juga peristiwa yang berlaku perang yang pertama dengan Iran. Dan ini kali kedua dia buat meeting untuk berjumpa dengan Trump. Dia berjumpa dengan Trump. Dia nak buka fail semua. Mereka nak serang Iran. Ini niat dia. Tapi dia belum jumpa dengan Trump. Secepat mungkin dia akan jumpa. Mungkin bulan ni, bulan depan mungkin. Dan yang terakhir dia buat, dia menunjukkan yang dia gian sangat nak perang dengan Iran adalah hari ini. Office dia mengeluarkan satu video klip yang pendek. Okey, kalau anda nak lihat video klip tu yang Mr. Ura nak share ni, ada dekat dalam WhatsApp group Mr. Ura share. Video klip menunjukkan yang setan Yahoo sedang naik B2 bombers US dengan Trump sebagai juru terbang. Okey, dan ada mereka menggunakan lagu Dr. Dre. Yang bestnya, lagu ni ada makna dia yang tersendiri Dan makna lagu ni dalam bahasa Melayu lah. Ni dalam bahasa Inggeris dulu What the difference between you and me? You talk a good one, but you aren't do what you supposed to do. Maksud lagu ni dalam bahasa Malaysia adalah, apa perbezaan antara kau dengan aku? Dan kau bercakap benda yang baik, tapi kau buat yang tak sepatutnya terhadap aku. Ini maksud lagu dalam bahasa Melayu. Kenapa dia meletak gambar B2 bombers dia naik dengan Trump? Kerana apa? Dia nak sangat serang Iran. Tak apa, US tak nak bantu dia dari segi kapal perang, kerana kapal perang US semua sekarang tengah bersibuk dekat Venezuela. Tapi dia perlukan B2 bombers US. B2 bombers US ni boleh terbang dari US sehingga ke Iran tanpa henti. Jadi mereka perlukan B2 bombers saja. Dan dia, setan Yahoo, akan lakukan apa saja untuk memenuhi keinginan dia untuk menyerang Iran. Dia akan pastikan benda ni akan terjadi. Jadi, adakah Trump akan benarkan? Trump tahu ketika serangan yang tempoh hari dengan Iran, setan Yahoo yang menelpon Trump untuk suruh Iran berhentikan serangan ini kerana dia dah tak boleh tahan dah. Trump tahu mereka tak boleh menangkis serangan Iran. Sebab tu Trump kalau boleh nak mengelakkan daripada kehancuran. Dan setan Yahoo pula, dia ada berbagai helah. Salah satu helah yang terkuat adalah Epstein Files. Epstein Files semua orang tahu, okey? Okey, dan jangan lupa join WhatsApp group Mr. Ura, okey? Hari-hari Mr. Ura serve anda berita yang terbaru, berita dunia pagi-pagi. InsyaAllah untuk anda. Hari-hari message kat inbox dan Mr. Ura akan jemput anda masuk dalam WhatsApp group. RM30 setahun. Dan Epstein Files. Epstein Files ni banyak rahsia-rahsia pemimpin US, tak kira senator ke apa ke, yang Epstein simpan. Okey.
Jadi kalau pemimpin-pemimpin di US tak mengikut kata Israel, mereka akan bocorkan. Kerana sebelum ini Epstein telah buat parti liar dekat rumah dia dan ambil video dengan pemimpin-pemimpin US. Tak kira lah siapa saja pemimpin US, dia akan bawa ke rumah dia dan enjoy dengan wanita-wanita bawah umur. Jadi dia simpan banyak rahsia. Jadi rahsia-rahsia ni Israel saja ada file yang original. Jadi kalau kau tak nak dengar cakap aku akan bocorkan rahsia ni sedikit demi sedikit. Jadi kita tunggulah, tengoklah, kita tunggu dan lihat adakah Trump akan mendengar kata-kata setan Yahoo untuk menyerang Iran. Kita akan tunggu. Dan Mr. Ura doakan seperti teruskanlah. Tindakan kau ni akan membawa kau kepada kehancuran. Aku doakan kau. Cepat-cepatlah mereka benarkan kau menyerang Iran. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan raya. Teman-teman semua jangan lupa like, share dan subscribe. Ura everybody. Selamat petang semua.